Dan kata Anas radhiyallahu anhu, Anas nak kata gini ni khodai Nabi 10 tahun dia duduk dengan Nabi ni. Anas ni duduk dengan Nabi 10 tahun. Jenis Anas ni Nabi tak biasa kata Nabi tak rasa kata ana berjurus ngerti. Ada pun kita kalau orang duduk dengan kita tak ada siapa seminggu tak gitu kan. Budak ni ya Allah nak suruh apa payah. Anas ni dia duduk dengan Nabi 10 tahun. Nabi tak biasa kata gini. Hingga satu ketika pecah kelah. Anas pergi pecah kelah tengah orang. Oh terkejut abang. Nabi murih tak? Oh Nabi tak murih. Oh Nabi tu dia siapa umur dia tu. Kerana orang rapat dengan Tuhan ni dia apa hak berlaku tak lagi la tataharraku zarratun illa biizni. Tak boleh berlaku satu-satu melainkan dengan izin Tuhan. Dia nak pergi murid siapa dia ni? Orang hak pengong beruh tu orang tak rapat dengan Tuhan dia panggil. Orang tak rapat dengan Tuhan dia pakai apa? Dia pakai emosi dia dalam luah lah ni. Pakai emosi dia, pakai kemahuan nafsu dia. Ada pun orang rapat dengan Allah berlaku pak, dia mari. Dia mari sabar, dia mari syukur, dia mari gapo. Hak ni kena belajar ni. Nak panggil hak kita mengaji tu. Duk percaya qada daripada Allah, qada molek, qada jahat kita duk baca boleh kan? Tapi buaya kita bertepuk tak ada nak buat amal. Sebab kita jauh hati kita tu. Kita mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Anas nak kata gini. Dia ni duduk dengan Nabi umur 9 tahun. Nabi wafat ni baru umur 19 tahun je. Muda lah. Tapi hebat Anas ni tahu mana? Anak dia 125 orang anak. Kaya dia, segala kebun tamar dia orang lain buah sikit-sikit dan buah sekali setahun, tapi anak 2 kali setahun, padi 2 kali setahun dah. Berkat dia kedebat pada Nabi ni. Anak banyak, isteri banyak, harta banyak, umur panjang ya, 100 lebih kan setengah tahun. Dia sahabat yang akhir mati di Basrah tak kan. Tengok Anas kata gini. Kata Anas radhiyallahu anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi ni. Baik saya ya ingat ni. Nabi tidak makan ia Nabi sendiri, Nabi tak makan seorang dia. Tu sendiri. Nabi tidak makan sendiri, ya Nabi tak biasa makan seorang diri. Malaikat serta orang banyak. Suk makan sahur dia makan dengan sahabat juga. Makan sahur ni belah malam, tapi dia tak makan seorang juga. Nabi dalam hidup dia, Anas kata dia tak makan seorang diri. Supaya Nabi Ibrahim kata dia tak makan seorang diri, kena pergi cari orang yang boleh makan. Ni kehebat dia. Tu mana kata tidak makan ya Nabi sendiri, yang ni Nabi tak makan seorang. Malaikat serta orang banyak. Jadi ambil di sini kita hak mengaji di hari ni, kalau hak dok makan seorang, pisah boleh makan 2 orang, 3 orang. Jangan kita makan seorang kerana nak ambil berkat. Kerana Nabi kata qulu jami'an fa innal barakata ma'al jamaah. Makanlah kamu berhimpun, kerana berhimpun tu ada berkat. Kali itu paling kurang kita dengan isteri kita, atau dengan cucu kita, atau dengan anak kita, kokok beki. Nak ambil kelebihan ini habis.